Kenapa harga emas telah merudum baru-baru ini? Dan pada masa sama, kenapa harga saham dan Bitcoin start naik? Dan apabila perang tarif ini makin reda, ini antara sebab keyakinan untuk pelabur kembali lagi. Dan apabila ini berlaku, pelabur-pelabur dah start jual emas dan mereka dah start letak duit di dalam saham dan di dalam Bitcoin. Dan baru-baru ini kita boleh lihat Nasdaq dah start naik, Dow Jones pun dah start naik, dan syarikat-syarikat teknologi seperti Nvidia pun dah start naik. Tetapi apa pendapat kamu? Sejujurnya sekarang ini agak menarik untuk siapa-siapa nak start melabur. Tetapi saya tahu ramai terpaksa hutang untuk meraihkan hari raya dan ramai terpaksa bayar hutang masing-masing. Tetapi kalau kita ada ilmu untuk menguruskan wang dan apabila kita berdisiplin dan mengambil langkah-langkah yang bijak dengan wang kita, ini membolehkan kita bukan saja membayar balik hutang tetapi membolehkan kita menabung sedikit duit. Dan jika kamu nak belajar sedikit tentang bagaimana nak uruskan wang dan menabung, saya telah tulis buku ini di mana saya telah tulis the step by step bagaimana kamu boleh start dari kosong. Dan kalau kamu nak dapatkan buku ini, sila klik kad yellow bag.